Hari ini saya nak bangkitkan satu perkara yang sangat pelik dan sebenarnya agak membimbangkan, iaitu tentang dasar harga bahan api negara kita. Malaysia ini ada banyak benda pelik-pelik yang kadang-kala tak masuk akal. Pertama, mengikut data laman Global Petrol Price, harga petrol RON 95 kita, iaitu Budi 95 yang dinikmati oleh semua rakyat Malaysia pada RM1.99 1 liter adalah antara yang ke-9 paling murah di dunia. Murah. Ya, itu fakta. Tapi pada masa yang sama, harga diesel kita pula berada pada kedudukan ke-103. Maknanya, ia antara diesel paling mahal di dunia. Satu negara, dua realiti yang langsung tak selari. Kedua, di kebanyakan negara, harga diesel biasanya lebih murah atau sekurang-kurangnya hampir sama dengan harga petrol. Tetapi di Malaysia, harga diesel hampir 3 kali ganda lebih mahal daripada petrol. Ini bukan sekadar pelik, ini luar biasa. Ketiga, dalam negara yang sama, biasanya harga bahan api itu seragam. Tetapi di Malaysia, harga diesel antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak boleh berbeza sehingga beberapa kali ganda. Saya nak tanya, dalam dunia ini, di negara mana lagi ada keadaan sebegini? Satu negara, tapi macam ada dua sistem ekonomi berbeza. Keempat, lebih membimbangkan, harga diesel di Semenanjung, iaitu kawasan utama perindustrian kita, lebih mahal daripada negara-negara pengimport tenaga seperti China, Jepun, Korea Selatan, Vietnam, Thailand dan Indonesia. Negara yang tak ada sumber minyak pun boleh kawal harga lebih baik daripada kita. Kenapa kita tidak? Jadi persoalannya, apa sebenarnya strategi kita? Sekarang, kerajaan perlu faham satu perkara asas. Diesel di Malaysia bukan digunakan oleh segelintir pemilik 4-wheel drive atau 4x4 saja. Majoriti penggunaan diesel datang daripada sektor pertanian dan industri. Forklift, mesin bajak, mesin menuai, generator, kren, lori kilang. Semua ini bergantung kepada diesel. Ini bukan bahan api gaya hidup. Ini bahan api ekonomi. Petrol, kita mungkin boleh kurangkan penggunaannya. Tapi diesel nak kurangkan macam mana? Tak boleh work from home. Bila harga diesel naik, ia bukan sekadar naik satu kos. Ia akan mencetus kesan berantai. Kos pertanian naik, kos pengangkutan naik, kos pengeluaran dan pembuatan naik, kos makanan naik, harga barang naik. Akhirnya, rakyat sebagai pengguna yang terpaksa tanggung atas semua kenaikan ini. Satu perkara yang kerajaan mesti ingat, bila harga barang sudah naik, ia jarang dan susah nak turun semula walaupun harga diesel turun. Dan bila perniagaan tutup kerana kos terlalu tinggi, ia bukan mudah untuk buka semula pengoperasiannya. Ini bukan switch on off, ini realiti ekonomi. Akhir sekali, bila harga diesel kita lebih tinggi daripada negara jiran dan pesaing kita, apa maksudnya? Kita hilang daya saing. Pelabur akan pilih negara lain. Pengilang akan pindah. Ekonomi kita akan perlahan. Jadi, saya ingin menyeru kerajaan. Fahami struktur penggunaan diesel dalam ekonomi kita. Fahami kesan rantaian kos ini. Dan yang paling penting, bertindak segera dan bijak. Kerana kalau lambat, kosnya bukan sekadar harga minyak. Kosnya ialah masa depan ekonomi negara.